Tapi sebelum ke sekolah, tidurlah dulu. Mesti datang lewat di sekolah ni. Mana ada? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Selamat datang ke podcast Santai Sketch. Saya Tengku Iman Mikael akan menemani anda dalam masa 3 minit. Podcast kali ini bertajuk Seronoknya Ramadan. Saya hari ini ditemani dua sahabat saya, Ifan dan Zahia. Apa khabar semua? Hai. Khabar baik Iman. Alhamdulillah, sihat. Saya pun sihat, tak sabarnya nak borak pasal Ramadan ni. Bagus. Jadi, kita semua kan sekarang tengah berpuasa. Ceritalah sikit apa yang seronok dalam puasa tahun ini. Bagi saya yang seronok ialah berbuka puasa. Sebab kita dapat makan dan minum setelah berpuasa satu hari. Lepas tu, kita boleh bersembang dengan keluarga sambil makan. Saya paling suka waktu sahur. Seronok bangun pagi ni. Tapi yang paling susah tu nak bangun untuk sahur. Mencabar sikit lah. Tapi sebelum ke sekolah, tidurlah dulu. Mesti datang lewat di sekolah. Mana ada? Memang capek sikit sebab kena bangun awal. Tapi bagus untuk tenaga sepanjang hari. Kalau aktiviti bulan Ramadan, apa yang korang paling suka? Aktiviti Ramadan ialah terawih sebab kita dapat jumpa kawan-kawan. Lepas solat, kita dapat makan-makan. Banyak makanan dekat surau. Sedap-sedap pula tu. Saya pula suka buat kuih dengan mak. Banyak kuih yang kita buat bulan Ramadan. Macam kuih kacang puruk dan semperi. Seronoknya. Ramadan memang bulan yang penuh dengan aktiviti. Istimewa. Sebelum kita akhiri podcast ini, ada tak tips untuk kawan-kawan yang baru belajar untuk berpuasa? Tips ni ialah bangun sahur. Kalau tak bangun sahur, nanti penat. Kalau lepas bangun sahur, jangan tidur. Buat ke apa yang patut. Pergi ikut ayah pergi surau ke, mengaji ke, kemas bilik ke. Macam-macam lagi boleh buat. Kalau tips saya pula, buat aktiviti lain. Jangan fikir pasal makanan je. Sikit-sikit makanan. Buat aktiviti lain macam baca buku atau tolong mak ayah. Tips yang bagus tu. Terima kasih kepada Azania kerana berkongsi pengalaman pada Ramadan 2019. Itu sahaja dalam episod hari ini. Jangan lupa teruskan amalan yang baik dalam bulan Ramadan kali ini. Saya Tengku Iman Mikael. Jumpa lagi dalam podcast seterusnya. Bye!